Alright, Assalamualaikum. Apa khabar all fighter? Happy working. Hari ni dah start kerja dah weh. Alright, ini saya nak share mapping untuk perjalanan minggu ini apa yang saya nampak. Okay, ini kalau saya buat mark dekat sini, saya akan nampak satu engulfing field lagi. Okay, semalam pun saya dah explain kat korang. Ini possible untuk dia datang lagi sekali tu ada. Kalau kita tukar kepada line chart. Okay, kita tukar kepada line chart, kita tengok. Dalam area ni, okay, area bawah ni ada lagi kawasan support. Okay, support yang possible kita nak buy. Sebab tak ada lagi candle yang break. Okay, kalau kita tukar kepada candlestick, kalau korang tengok, dia bagi shadow je minggu lepas. Okay, possible untuk dia nak dia nak break tu kita kena tunggu sampai hari Jumaat ni. Okay, ini untuk bigger time frame. Dan kalau kita tengok mana King dynamic TP dia. Okay, ini untuk perjalanan dekat sini. By the way, dia dah test dah. Okay, dia dah test dah. Dia dah collect pun sebenarnya ni sini. Dia dah collect dah. Dan possible untuk dia sampai kat sana pun sebenarnya ada. Okay, ada. Kalau kita tukar kepada H4. Okay, kalau you all tengok dekat atas ni ada satu H4 yang dia tinggal. Sekejap saya buat kotak satu. Ni. Okay, ini adalah zone yang ada dalam area ni. Ni area ni. Possible. Okay, possible untuk dia nak naik test kat situ ada. Sebab kalau kita tengok kat sini ni ada bear dan ni tak sampai, ni pun tak sampai, ni pun tak sampai. So kalau dia nak naik, dia kena pecah segala kawasan-kawasan kat sini dan dia akan naik sampai atas baru dia turun. Dan ataupun dia nak naik lagi. Okay, ini adalah yang saya nak nampak lah. Okay, untuk perjalanan ni. Dan kita nak tengok balik apa yang kita boleh dapat untuk hari ni. Okay, ini kalau kita tengok H4, kita dah boleh guna dah setup ni. Okay, ini yang saya nampak untuk hari ni lah. Ini ada satu area. Okay, area dia adalah di sini. Okay, di sini. Dan sebenarnya dia dah test lah kat sini. Dan possible untuk dia nak naik kat sini pun ada. Okay, sebab apa? Okay, kalau kita tukar kepada candlestick, kita nampak dekat sini ada satu sell kat sini. Nampak? Sell dia adalah di sini. So, ini yang saya nampak lah untuk market hari ni. Okay? Apa-apa, kita tengok apa yang market nak bagi hari ni. Dan hari ni, pastikan korang jaga korang punya account. Ingat, fikir untuk growing. So, gunakanlah minggu ni lebih baik daripada minggu lepas. So, all out, all the best. Assalamualaikum.